takar hijau lagi beres. Ya. Nih, patah lagi kita lagi tengok di separuh dia dengan berok atau paruh dia tu macam mana, setengah itu tak bisa tengok dak. Ini ada bekas dia nih. Nih, nampak tu tu. Nampak. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Dah. Assalamualaikum semua, tengok ni. Duk pikul wah gapo cak 55 ni, tolong tengok ni. Nih. Allah, banyak sangat ni lak ni. Hari ni betul le saya mari di kawasan ni nak jumpa dengan ni. Wah ngekeh. Sot-sot ni beres. Ya. Bayar kau ni sikit be. Hei. Saat ni kita ambil ramai ya, tapi habis dia ikut. Ni. Be, hak ni wah ngekeh hak bukit ni ah. Bukit Bumer dah. Ya. Hei, mu tengok ni. Jak 55 sot-sot takar hijau lagi beres. Ya. Nih, patah lagi kita lagi tengok di separuh dia dengan berok atau paruh dia tu macam mana, setengah itu tak bisa tengok dak. Tengok atau paruh dia tu macam mana dah, kita tengok separuh tu nak terang akhir di separuh selalu dah. Hak ni hak bawa kit naik belah. Okey, masa be. Ya. Hak ni dijual ni. Oh, ada mau sang dua agak. Ni ada mau order dah 2 harga dah. Nih. Ni dah. Kita nak jalan lagi tempat hang ngekeh duduk lah dah. Sebab banyak orang duk komen nak tengok paruh dia dak. Dah kata paruh dia ni macam mana dak, kita mau tengok dah. Ni duk bunyi nung jalan air duk bunyi. Dah jalan air batu habis dah. Kita jalan tengok dalam lah. Nak jalan dia ni lah. Kena lakah jalan air dah. Tengok lah. Suasana be subur. Rumah kita ni tanah subur lah. Tanah udung subur. Kita mari tepat paruh dia apa dah? Paruh pengekeh. Camp. Di belakang kita ni. Ni. Tengok ya 55 ni best. Ada nampak sikit. Dah. Ni atau setengah itu dok komen atau nak minta nak tengok paruh dia dak. Buah dia tu biasa tengok, saya biasa buat klik dah tapi paruh dia ni tak biasa dah. Sedap tengok. Ni, dah ni setengah bekas mek dah ni lah. Tengok nampak dah di atas ni. 55 tu. Oh, super buah apa ni? Super telur. Dah, telur iya. Tengok dekat. Ni, mari tengok ni. Dah, mari tengok. Bah, ni paruh dia dah ni lah. Ni panggil ada han. Camp. Tengok ni. Dekat ambil dah lah ni bawah ni. Dah, dah. Jadi apa panggil jaga nak boleh tengok. Sebab rumah kita ni jaga kan nak tanah dah. Dah. Oh, jaga tapi tengok. Agak lah pang bukit gak ah pernah mai pa. Oh, pang bukit ni. Pang bukit. Bukit pang dia mau beli. Oh. Bukit dia mau beli benih tanah dak lah. Dak. Sini yang nak bukit. sini ya sah bukit selalu dah. Bukit selalu dah. Dah hari ni tengok bukit, tengok buah dia nu. Sepengah cak kulit telur je dah. Tapi nak camp sikit. Nak camp sikit. Ni. Masa lagi kita nak tengok. Som dah. Yang nak di som-som gitu dah. Lebih kurang berapa tahun depan ni Ben? Tahu tak? Ni 15 tahun dah. 15 tahun itulah dah. Berapa pound pada kebun ni dah ni? Dia banyak tahun gak le 2 bulan lebih tu. Deh. Best sini orang panggil kata tanah. Dah duduk lekit Bumer dah. Bumer. Ket Bemang. Saya pun baru tahu juga atau di kawasan Bemang ni dah ada juga buah ngekeh. Dah. Dalam Peraman dah. Peraman. Ban Bemang Peraman ada juga pengekeh. Tapi kita nak terang nak naik atas tu, tadi nak dekat sikit dah. Kita naik dengan atas tak? Saya nak naik juga, naik dengan atas tak. Naik dengan dekat-dekat. Lepas tu nak ambil. Sut selalu dah. Ni. Nak naik pengekeh. Ni. Dah. Kita mau tengok buah dia dekat-dekat macam mana lagi. Ni kita naik atas paruh dah ni. Dok dengar teh. Dah kita mai teh. Kutek buah dia dak. Ni. Tengok ni. Sedap tengok teh dah. Ni. Dia nak turut di apa ni? Dahi-dahi dia tu. Su atas tu. Buah dia nak di bulat-bulat campur itu. Dah. Tengok ni penuh ni. Ni setengah ni bekas mek dah lah dah. Ni bekas itu makan ni. Apa ni? Tupa. Tupa? Tupa makan ni. Maknanya tupa tu cak juga ni dah. Bekas tupa makan. Ni tengok di belakang kita ni. Ni wah kapal ni 555 ni. Kena ambil sot-sot di paruh tengok ni. Teh ni. Dah. Ni tengok ni. Ni. Dah sot tahan dah. Lepas ni kita nak ambil koyak di paruh selalu dah. Meh ana teh ni dah. Teh. Ni.
Nih, cara-cara koyak dia kena tekan macam ni lah. Nih. Map. Ini ada bekas dia ni. Nih, nampak atas tu? Nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Lau ni. Dah. Isi dia ni. Nih, ya sinar molek ni. Nih. Hak ni baru sok-sok sungguh lah. Sok-sok cak ton. Dah. Hak ni pala maipa. Dah buah kayu hutan lah dah. Tak. Nih. Hak ni baru sok-sok dah. Sok-sok cak ton. Tengok ni. Ni hari ni boleh makan di pahau tak ni. Nih, kita main cerah dah ni. Kita main cerah ni. Nih. Sok-sok cak ton. Ni, Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sebab sini dia lekat dengan jalan air je dah. Lekat jalan air tu dia nak segar lah. Tak tahu. Tak carok. Segar. Bah. Dah. Lebat ni weh. Hak ni penuh. Penuh di atas tu. Lebat tu. Wah ni pau yang kedua kita mai tengok tak. Lebat.